Tuan-tuan dan puan, sebagai satu orang Muslim, orang Islam, saya nak buat satu video teguran khas kepada ayah Abang Haji kita, iaitu bapa kepada Abang Haji, yang mana saya fikir ini satu benda yang kena tegur. Sebagai satu orang Muslim yang tengok satu kemungkaran, kita kena sebut benda ni. Iaitu apabila Abang Haji itu dikenakan dengan pakaian wanita dan dialog yang dilakonkan oleh adik kecil itu berunsur yang tak patut dituturkan oleh satu orang budak kecil. Tuan-tuan dan puan, dalam Islam, agama tak bagi kita tasyabuh, iaitu menyerupai wanita dan wanita menyerupai lelaki. Dalam erti kata lain, lelaki kena jadi seperti lelaki. Pakai baju orang lelaki, pakai pakaian lelaki, pakai perhiasan lelaki. Bukanlah orang lelaki itu kita bagi pakai baju orang perempuan dan orang lelaki itu kita pakai perhiasan perempuan. Orang boleh kata mungkin netizen, mungkin orang kata walak yang golongan walak ni, dia akan sebut apa? Dia akan kata, oh tak apalah Bang Haji tu kecil lagi, Bang Haji tu budak lagi, dia bukan tahu apa. Tuan-tuan, walaupun dia budak, kita tak boleh menormalisasikan pemakaian begitu. Adakah tuan-tuan nak normalisasikan seorang anak tuan-tuan lelaki pakai baju wanita? Kalau ada di kalangan anak kita sendiri yang memang berkehendak nak main pakai baju orang perempuan pun, kita kena membatasi bahkan melarang. Kena ingat kat dia, hang tu lelaki bukan orang perempuan. Hang orang lelaki, jadi seperti lelaki. Ada haibah dan karisma sebagai seorang lelaki. Bukan lelaki bagi jadi orang perempuan. Kalau kita didik dan menormalisasi, tak lama nanti ada ladyboy dalam TikTok duk buat live ni. Jenis lelaki pakai makeup orang perempuan kata, "Ui cantiknya." Oh tak apa. Ni makhluk-makhluk yang walak begini. Netizen yang mengarut macam ni. Dia akan muncul nanti. Tak percaya tuan-tuan tengoklah. Itu saja 1 minit. Jumpa pada video yang akan datang. Jadi, fikir-fikirkanlah.